Okey geng, dengar betul-betul. Bila ketegangan AS dan Iran meletup lepas serangan hujung minggu, kripto terus jadi tempat pertama orang lepaskan panik. Bitcoin goyang kuat masa kejutan awal, market rate laju dan ramai yang tak sempat fikir terus tekan sell. Tapi sekarang kita nampak pemulihan yang lebih jelas. Harga BTC kembali sekitar kawasan $67,000 dan ada masa ia naik semula melepasi zon $66,800 sebelum pembukaan niaga hadapan tradisional. Tapi jangan tertipu dengan rebound. Rebound bukan tanda semua dah selamat. Rebound cuma tanda market berhenti menjerit dan mula bernafas. Itu saja. Dalam keadaan geopolitik, satu tajuk berita baru boleh ubah mood pasaran dalam beberapa minit. Altcoin pun ikut bangkit. Solana dilaporkan memimpin lonjakan sekitar 10%, Ethereum kembali melepasi $2,000, XRP pun pulih bersama. Tapi ini belum jaminan trend. Ini cuma reaksi selepas syok. Dan masa macam ni, ramai akan buat dua kesilapan klasik. Panik masa jatuh, FOMO masa naik. Sekarang aku nak kau faham mekanik yang bunuh ramai trader. Leverage. Bila harga jatuh laju, bukan semua orang jual sebab mereka dah benci kripto. Banyak posisi kena paksa tutup sebab margin tak cukup. Forced liquidation tolak harga lagi bawah. Lepas tu, domino pergi ke altcoin sebab alt lebih rapuh bila leverage tinggi. Jadi bila kau nampak candle merah panjang, kadang bukan sentimen. Itu mesin margin tengah cuci market. Kalau kau tak faham ni, kau akan asyik salahkan diri, salahkan indikator, salahkan whales. Dan ini part yang buat darah naik. Polymarket. Aktiviti pertaruhan berkait ketegangan AS Iran naik mendadak, sekitar $50 juta Amerika Syarikat pertaruhan. Kontrak sensitif seperti penggulingan Ayatollah Khamenei sahaja mencecah lebih kurang $45 juta Amerika Syarikat. Bayang, konflik jadi bahan taruhan. Bila manusia boleh buat duit atas kemungkinan orang mati, itu bukan lagi sekadar market, itu jadi moral test. Kemudian timbul laporan bahawa sekurang-kurangnya 6 dompet didakwa buat untung sekitar $1 juta Amerika Syarikat dengan pertaruhan yang tepat, dan ini cetus kebimbangan tentang potensi perdagangan dalaman. Aku ulang, ini masih laporan dan dakwaan, bukan keputusan undang-undang. Tapi bila orang mula percaya ada pihak tahu awal, sentimen jadi busuk dan market jadi lebih liar. So untuk Malaysian audience, aku nak kau pegang 3 benda. Pertama, bila geopolitik meletup, jangan jadi hero. Kedua, kalau kau trader, kecilkan saiz, elak over leverage dan tahu had risiko kau sebelum masuk. Ketiga, kalau kau DCA, jangan panik masa BTC jatuh, jangan FOMO masa BTC pulih. Panik masa jatuh buat kau jual bawah. FOMO masa naik buat kau beli atas. Fokus pada plan, bukan headline. Market tak pernah kesian.